Daripada pengalaman saya berdebat dengan orang Syiah selama 10 tahun di dalam grup-grup WhatsApp, saya dapati bahawa Syiah Imam 12 atau Syiah Ja'fariyah sangat percaya bahawa para sahabat semuanya telah murtad selepas kewafatan Nabi SAW kecuali 3 ataupun 4 orang sahaja. Ulama besar mereka, Mullah Baqir Al-Majlisi menyatakan di dalam kitab karangannya Bihar Al-Anwar, jilid 22, muka surat 440 bahawa Abu Ja'far, salah seorang imam Syiah, berkata, manusia semuanya menjadi murtad kecuali 3 orang, iaitu Salman, Abu Zar dan Miqdad. Akidah mengkafirkan para sahabat Nabi merupakan doktrin utama bagi Syiah Imam 12 atau Ja'fariyah. Yang berbeza di kalangan mereka hanyalah adanya kumpulan yang tidak menzahirkan amalan takfir kerana prinsip taqiyah atau berpura-pura. Manakala sebahagian yang lain mengkafirkan para sahabat dan isteri-isteri Nabi secara jelas, bahkan ada yang melafazkan laknat terhadap sahabat dan isteri Nabi di dalam solat dan doa mereka.